Alhamdulillah, aku declare ni projek gagal. So, kenapa aku cakap ni projek yang gagal? Sebab kan, kalau kau tengok sendiri, detail dia amatlah teruk. Ya, so aku macam tak boleh buat apa lah. Kalau nak cerita kronologi, okey lah, aku cerita kronologi dari mula sampai habis. So, cerita dia macam ni. Awalnya, aku dah buat cantik lah. Aku ikut aturan. Aturan betul lah. Aku buang cat, sanding, epoxy, cat biasa, lukis, clear. Okay, benda dah betul. Tapi ada satu masalah. Macam aku cakap, ni first time aku buat. So, aku macam terlepas pandang kot. So, yang epoxy tu, dia ada button bawah tu. Dia kata tekan. So, aku dah tekan. So, aku ingat dia tekan takat tu je. Dia macam bunyi klik lah. Rupanya, waktu next aku buat untuk rim tu, aku tekan rupanya ada lagi dalam. Okey lah. Bukan nak terasa ke apa, tapi waktu aku buat semua part lain tu, semua tu aku pakai botol epoxy yang first tu. Rim je aku pakai apa? Epoxy yang second tu. Sebabnya cukup satu tinta semua part tu. So, macam tu lah kejadian dia. Okey lah, tipu lah cakap kalau tak koyak kan. Memang koyak. Tapi, aku belajar lah. Setiap benda yang kita buat, dia ada, orang kata apa? Ujian, pengajaran. So, aku dah dapat ujian dia. Ujian dia, cat tak kering. Aku dah sembuh clear pun tak kering. So, ni orang kata pengalaman lah untuk aku. Ujian dia, cat tak cantik. So, aku kena hadap lah benda ni daily setiap hari. Tapi, pengajaran dia lepas ni kalau aku nak buat, aku tahu lah benda tu. Kena tekan sampai habis. Jadi apa-apa pun aku kena redha lah. So untuk next project korang rasa aku nak kena buat apa? Lepas tu yang ada area Melaka yang boleh buat repaint murah-murah, cerut je. Aku rasa aku nak repaint balik lah. Tapi bukan aku repaint lah. Aku nak suruh korang repaint. Kalau aku repaint, risau nanti jadi kali kedua pula.